Satu lagi nya. Ni kelebihan surah Al-Ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a 'abdan yaqra'u biha fi salatihi. Ia dengar seseorang hamba baca di dalam semaya dia. Faqala hadza 'abdun amana bi rabbih. Ini riwayat Imam Ahmad dan dalam sahih dia. Jadi seseorang hamba baca, maka Nabi kata dia adalah seorang hamba yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sami'a rajulan yad'u biha, lepas pada tu dia dengar orang lelaki tu juga baca doa. Baca doa kena yaqul, dia kata kena Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illallah asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi dengar orang kata balas ni. Ada seorang yang kata balas ni, kalangan sahabat dia berdoa dengan kata balas ni. Mana ambil dia kata Allahumma inni, hei Tuhanku, as'aluka, aku minta daripada-Mu. Aku minta padamu bi anni, dengan bahawasanya aku ni, kalau minta ni, aku ni naik saksi, asyhadu, aku naik saksi annaka, bahawasa mu Tuhan, mu ni anta Allah, mu tu adalah Allah, la ilaha anta, Tuhan yang lainnya melainkan mu lah. Mu tu mana? Al-Ahad, yang bersifatnya satu asa, As-Samad, yang bersifatnya As-Samad, tupu sepadamu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, mu tu ya Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan mu. Ni orang hok doa balas tu. Nanti Ambo Nawawi Acang Burhan bubuh dalam tu insya-Allah. Kalau kita ulai tengok dalam Facebook, dalam live ni, kita boleh baca doa ni. Doa ni dalam riwayat sahih Abu Daud. Nabi kata gini, wallazi nafsi biyadi, sesungguhnya diriku dalam genggaman dia, iaitu dalam genggaman Allah Ta'ala ni. Dia kata orang ni laqad sa'alallah, orang ni minta kepada Allah Ta'ala ni bi ismihil a'zam, dia minta ke Tuhan dengan nama Tuhan yang paling agung sekali. Mana doa balas ni hebatlah. Doa balas ni mudah nak dimakbul oleh Allah Ta'ala. Nawi kita pakat beramal belaka. Allazi idza du'iya bihi ajaba, yang mana orang saat ni tu minta, apabila dia minta seru ke Tuhan dengan balas ni, ajaba, nascaya Tuhan akan terima doa dia tu. Tu. Wa idza su'ila bihi a'ta, apabila diminta betul-betul kepada Tuhan, minta memperkenankan apa-apa pada Tuhan, a'ta, Tuhan akan lepawi dia. Jadi kata dengan sifat azam. Kalau zaman dulu, zaman orang Bani Israel dulu, nak benar, nak tahu nama Tuhan, nama daripada Asmaul Husna ni, tak apalah 99, tapi nama orang panggil Asmaul A'zam, nama teragung ni, ada tak hanya orang kali kenal. Tu kau berjamin Nabi Sulaiman ya, di antaranya kitab-kitab sebut orang hok tahu nama Asmaul A'zam ni ialah seorang sakarti dia, leka dia, seorang tu ya. Hok pindah istana Ratu Balqis, Rasini Balqis daripada Sabak tu, akik mari tak dapat dah. Orang itulah yang milik tahu kata rahsia nama azam, nama Tuhan yang teragung. Ni tak ada biar tahu, tak ada biar ni sebagai rahsia. Nabi kita tu tahulah. Tapi salah satu kamcalai kita tahunya, malah ni salah satunya di antaranya ambil sifat Tuhan mari sebut dalam ni, masuk dalam sifat. Orang panggil doa ambil nama Tuhan
al-a'zam, yang agung juga. Mana sebut sana ni, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu kita, ya kerana cara kita nak minta di Tuhan ni kena puji Tuhan dulu, sebut nama-nama Tuhan hebat-hebat dulu, baru lepas tu minta. Bukan mari nak kereta Tuhan, nak kereta Tuhan, tak ada puji Tuhan langsung. Oh, nak bini jangan Tuhan weh, tak nak boleh bini charity nak kata tak nak boleh lagi. Apa tahu dah ni nak cari ni. Tuhan tak ada puji apa Tuhan, tak leh. Ya ada kita nak minta daripada orang besar tu, kena puji dah. Ni pun sepatu pun royak kena minta. Di antaranya Ismul A'zam, nama yang agung yang mana disebut diwaris dalam hadis. Satu laginya ialah surah Fatihah, itu surah Ikhlas ni kasih kepada orang yang baca dia, dan orang yang baca dia tu ada khalahullahul jannah. Orang yang baca dia tu akan dimasuk oleh Allah Ta'ala akan syurga. Mana ketika dalam di Masjid Quba satu kali, sahabat Nabi ni, ringkasnya lewatlah masuk, bacanya tiap-tiap rakaat tadi, rakaat yang pertama orang air dalam semaya maghrib disudahi juga dianya, dimula lepas daripada Fatihah belum nak baca ayat al-azai, ayat lain-lain tu, dia baca kulhu dulu, baca kulhu Allah dulu. Rakaat yang kedua lepas pada baca Fatihah baca kulhu Allah pula. Baca dia tak imeh ya ummun nas. Mana ya ummun nas jadi terimeh pada orang ramai. Tu. Maka benar ni sapa kepada Rasulullah. Sapa kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tanyalah, apa bacalah tu? Gini wak mai tinok banyak kali dah. Borak lagi wak pula. Borak lagi wak pula walah tu. Hidup baca kulhu pula dah. Ia jawab, li'annaha sifatur rahman, kerana ia sebut sana dalam qul Allah tu semua sifat Tuhan yang amat pemurah belaka. Fa ana uhibbu, maka aku kena, aku suka, mana kasih kepada surah Ikhlas ni, surah orang panggil surah kulhu ni. Allah rindunya yang kasihnya an aqra biha, bahawa aku baca akan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah jawab, akhbiruh, giroyaklah ke dia. Ya ada orang mari royak ke Nabi. Apa giroyaklah ke dia? Nabi kata, annallah yuhibbuhu, sesungguhnya Allah Taala kasih ke dia. Ni tentang hak kisah surah apa ni? Surah Ikhlas ni. Besarnya gitu. Satu laginya ialah ni yang penting juga yang kamu nak sebut di hujung akhirnya ialah daripada An Muaz bin Anas Al-Juhaini radhiyallahu anhu, hadis daripada Muaz bin Anas Al-Juhaini, dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi kata, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, siapa dia baca qul huwallahu ahad sehingga yakhtimaha, hingga habis, siapa kufuan ahad tu, asyara marrat, 10 kali. Baca suk, baca pula, baca suk, baca pula, macam kita nak pergi wah sebah tu lah, 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allahu akbar. Allah Ta'ala bina bagi dia sebutir qasran, sebutir, bukan baitan, qasran, sebutir istana. Istana ni perarak cawang zaman, sutir istana fil jannah, dalam syurga. Belai-belai kita tak ada gigi. Tu. Mana tu bina belai-belai. Baca berapa? 10 kali. Faqala Umar bin Khattab, maka katalah Umar bin Khattab. Umar pun ya Umar ya otak itu sikit ke, otak lain ke, tanyalah.
idza nakthira ya Rasulullah, apabila kami baca banyak baca pengen kita baca banyak. Ni sahabat baca banyak, biasa sahabat ni baca lah lain. Hak kita baca banyak juga. Hak baca belaksa-laksa tu, bacalah lain kita kadang-kadang. Khabar kata dak atai. Ni noyak kata baca betul-betul dengan khabar, dengan tulis betul-betul. Ya tu banyak Rasulullah ni, bahagi kita baca banyak ni. Idza nastakthira ya Rasulullah, apabila kita baca banyaklah hana Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsaru wa atyabu. Allah Taala akan tambah banyak lagi dan akan indah molek lagi istanamu. Maksud mainnya sini Umar tanya gitu, nak royaknya takutnya banyak istana dak oleh surga ni tak teluh lama. Pungan kita kutip wak parasa habis oleh kapal kelabur kita gamare kita ke. Penuh hok kita aja pada yang lain duk mana jadi orang panggil terlajak dak mai baca 10 boleh so, baca 10 boleh so. Pas kalau baca 1000 tak boleh 100, tak mah. Pas kalau baca 10,000 tak boleh 1000 te istana. Banyak. Habis itu Rasulullah kata tak ada bimbing. Ya kerana gamare syurga ni bukanlah gamare yang gamare kita duk nampak. Hak apa hak kita duk koyak tu tak kena sikit bau. Dunia yang kita duduk ni pun bitir dunia ni, kau ke berdunia bitir dunia ni halau benar. Halau lebih pada pasir di laut lagi halau. Kalau nak banding dengan sebucu daripada syurga, halau nah kita. Tapi dunia ni bubuk behwa dah. Ni bubuk behwa. Habis gamare nak tanya gitu jangan kata orang yang baca sampai berjuta-juta. Banyak lagi tak mana, malah nak duduk lah no. Maksudnya Sayyidina Umar tu gitulah. Nabi riwayat Nabi kata, Tuhan akan banyak. Nah, cahaya tak jadi ketak surga Tuhan. Tak ketak sawase lah. Habis kita kalau bina banyak, kalau kita bina dah, pak kita duduk mana? Tak ada situ Pak Ju. Pak Ju. Duduk di syurga, di rumah duduk di syurga, di istana duduk di syurga. Tu habis itu suruh baca banyak, tapi baca dengan setengah tadi lah memang. Ini terserah pada fok kita lah. Kena pakak-pakak beki. Jangan baca kulhu, panggil setengah kita nak baca kulhu. Baca kulhu Allah betul-betul, we jadi molek. Setengah Nabi hajak kata mari dengar. Aku nak baca we dengar ni. 1/3 daripada Quran. Dia kata besar benda ni. Tapi boleh kita ni, enggak boleh sahih juga Allah. Jadi mudah berdakwah. Mudah hok nu gege hok ni lah taklah hok. Pak kita acak benar harikan kulhu ni. Sikit kita kulhu dah. Waktu sikit pun kulhu. Kadang nak jamu pun kulhu sikit weh. Tu kulhu sikit dekat sudahlah. Hok ni kongkai tu buat hajar cak rabiak sikit Benda tak ada payah kita boleh buat belaka. Buat jadi molek maka benda tu akan molek lah. Tapi kalau kita buat tak molek, kadang-kadang benda hok molek pun ia jadi tak, orang panggil tak ada nilai, habis harga. Kalau bagi harga mahal pun jadi habis harga kerana tak pandai buat nilai, we jadi molek.